Bagaimanakah cara mengetahui masuknya waktu solat dan arah kiblat? Ya, dalam keadaan luar biasa, di mana pada ketika itu kita tidak tahu di mana arah kiblat dan kita tidak tahu nak menentukan apakah masuk waktu ataupun tidak. Maka dalam suasana seperti ini, kita dikenaki supaya beristihad. Artinya berikhtiar, berusaha dengan apa cara? Berpandukan dengan apa sahaja yang dapat kita lakukan untuk menentukan arah kiblat dan meyakinkan masuk waktu. Dan setelah mana kita berijtihad, artinya kita berusaha sedaya upaya, berpandukan kepada matahari untuk menentukan arah kiblat, berpandukan matahari untuk menentukan masuk waktu, atau berpandukan kepada kuku ayam menandakan masuk subuh, maka pada ketika itu kerjakanlah semayang dan yakinlah bahawa arah yang kita tuju itu adalah kiblat dan waktunya telah masuk. Bagaimanakah cara mengetahui arah kiblat bagi nelayan sedang arah perahunya berubah? Kalau kita lihat nelayan yang sedang dalam sampan di lautan, yang mana sampan ini berpusing dan beredar, maka apa yang dikenaki pada ketika itu ialah ketika mula hendak melakukan takbiratul ihram, hendaklah menghadap atau menghala ke arah kiblat. Selepas kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka pada ketika itu terpulanglah kepada sampan itu, kepada kapal itu, ataupun kepada sebarang kenderaan yang kita naik, dia nak pusing mana pun dah tak kisah lagi dah. Sebab semayang dalam seperti ini merupakan semayang dalam keadaan darurah. Yang penting hanya masa takbir saja. Masa kita nak takbir, usalli fardal maghribi misalnya, usalli fardal isya'i misalnya, usalli fardal zuhri misalnya, masa itu saja menghadap kiblat. Lepas kita sebut Allahu Akbar, terpulanglah. Nak pusing ke, tak pusing ke, jangan kita pusing bersama. Biar dia saja yang pusing. Itulah cara kita mengerjakan semayang dalam kenderaan yang bergerak dan berpusing.